Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Anda bersama kami, Tim TV Slash. Okeylah, hari ini kami bawakan kepada anda momen-momen sepanjang program Hari Keusahawanan dan Hari Terbuka PIBG SK Sembilan untuk tahun 2025. Mari kita lihat persiapan sebelum berlangsungnya Hari Keusahawanan dan kita lihat betapa padunya sokongan dari ibu bapa dan penjaga dan juga tetamu-tetamu yang hadir memeriahkan Hari Terbuka PIBG SK Sembilan dan Hari Keusahawanan. Jom kita saksikan. Murid-murid yang hadir akan menerima duit saku sebagai duit belanja. Tu dia, cikgu-cikgu tengah membacuh air penuh dengan senyuman, mesti manis kan? Anak-anak murid juga tidak terlepas berusaha membantu guru-guru menyiapkan geran masing-masing. Inilah dia kita panggil helper, pembantu-pembantu usahawan cilik kita. Baik-baik, panas. Cikgu-cikgu juga tidak terkecuali bersama-sama bertungkur lumus menyiapkan juadah dan memastikan jualan dalam keadaan yang baik, bersih dan juga kemas. Terbaik cikgu-cikgu dan semua helper. Hari Keusahawanan ini adalah satu acara yang diadakan bagi memantapkan lagi minda murid dengan ilmu yang tidak didapati secara langsung melalui pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Selain itu, ianya juga dapat memberi kesedaran kepada murid-murid supaya aktif bukan sahaja dalam bidang kurikulum tetapi juga menggalakkan mereka aktif dalam bidang kemasyarakatan. Beberapa gerai jualan yang diuruskan oleh guru-guru dari beberapa unit yang mengadakan aktiviti jualan seperti minuman, aiskrim, makanan dan permainan. Aktiviti yang diadakan bukan sahaja memberi peluang dan keseronokan kepada murid yang terlibat tetapi juga menguji dan memantapkan lagi kemahiran dan pengalaman murid dalam kerja berkumpulan. Di sebalik setiap gerai yang tersusun kemas tersimpan sebuah cerita tentang keberanian, usaha dan impian kecil yang sedang dibina. Inilah ruang sebenar murid belajar menjadi usahawan, belajar mengurus wang, berkomunikasi dengan pelanggan, membuat keputusan dan bekerja dalam pasukan. Ada yang gugup pada awalnya namun akhirnya berani menyapa. Ada yang tersenyum lebar apabila jualan pertama berjaya dilakukan. Di sinilah kemajuan murid itu terbentuk bukan hanya pada keuntungan ringgit tetapi pada keyakinan diri, disiplin dan semangat tidak berputus asa. Setiap jualan adalah satu pengalaman, setiap teguran adalah satu pembelajaran dan setiap kejayaan kecil hari ini adalah langkah besar menuju masa depan mereka. Inilah hasil didikan bersama guru, ibu bapa dan sekolah. Inilah generasi yang kita bentuk berani mencuba, yakin melangkah dan bersedia memimpin. Daripada suara yang perlahan, kini berubah menjadi sapaan yang penuh keyakinan. Di sinilah murid belajar bahawa berani bercakap adalah langkah pertama untuk berjaya. Aktiviti ini turut membentuk murid yakin berkomunikasi, berani menyuarakan idea dan mampu berinteraksi dengan pelbagai lapisan masyarakat. Terima kasih yang tidak terhingga kami ucapkan kepada PIBG SK Sungai Lang selaku penaja bagi aktiviti silap mata yang begitu menghiburkan. Gelak tawa murid hari ini adalah hasil sokongan padu PIBG. Terima kasih kerana sentiasa bersama kami.